Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Iman Jila Zulaika binti Muhammad Rusli. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir. Dan juga ahli kumpulan saya yang lain, Nik Nur Alia Nabilah. Jadi, kami akan membentangkan tentang bahan bantu mengajar kami yang boleh membantu murid-murid untuk mengatasi masalah dalam literasi membaca. Rakan-rakan, jadi kamu semua mesti tertanyakan apa itu literasi membaca. Jadi, jom saya terangkan tentang pengenalan literasi membaca. Jadi, literasi membaca merujuk kepada kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, menafsirkan dan menganalisis teks-teks yang bertulis. Jadi, apa yang teks yang bertulis tu? Contohnya karangan, buku cerita dan artikel. Ia bukan sahaja tentang kemampuan untuk mengenali dan memahami huruf dan perkataan, tetapi juga kemampuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks tersebut, membuat referensi dan menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pelbagai tujuan mereka. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai literasi membaca yang baik dapat membaca artikel, memahami makna yang dimaksudkan oleh penulis dan menggunakan maklumat tersebut untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan juga atau berbincang tentang topik tersebut dengan orang lain. Okey, contoh situasi. Seorang murid ini membaca artikel tentang banjir kilat. Apabila mereka dapat memahami, menafsirkan teks tersebut, mereka mampu untuk menceritakan atau berkongsi kepada orang lain tentang apa yang mereka faham tentang banjir kilat tersebut. Sekarang cikgu akan membincangkan tentang punca murid tidak pandai membaca. Kita ada 3 punca yang akan cikgu bincangkan. Yang pertama, kurangnya pendedahan awal kepada bacaan. Pelajar yang tidak dibiasakan dengan aktiviti membaca sejak kecil lagi cenderung menghadapi kesukaran untuk menguasai kemahiran ini. Sebagai contoh, ibu bapa yang tidak mendedahkan bahan bacaan kepada murid-murid sejak awal lagi menyebabkan mereka untuk memahami sesuatu kata ketika mereka menginjak masuk ke alam persekolahan. Okey, yang kedua, kaedah pengajaran yang tidak berkesan. Pendekkan mengajar membaca yang terlalu mekanikal seperti menghafal tanpa memahami boleh menyebabkan pelajar tidak mengaitkan huruf dengan bunyi dan makna. Okey, sebagai contoh, kalau cikgu mengajar kamu semua hanya dengan membaca sebuah teks, kamu semua faham ke tak? Takkan? Okey, jadi cikgu tersebut perlu mencari sesuatu bahan yang akan menarik perhatian kamu semua supaya kamu semua mudah memahami bahan pelajaran yang akan diajar. Okey, dan yang ketiga, kurangnya sokongan dan garakan. Dan tidak mendapat sokongan daripada ibu bapa atau guru, mungkin kurang motivasi untuk membaca. Okey, sebagai contoh, seorang guru yang dalam kelas kan ramai kan, lepas tu guru hanya memerhati beberapa pelajar sahaja, sehingga kan pelajar-pelajar yang di belakang mula tercicir dan tidak memahami apa yang guru ajarkan. Okey, pelajar tersebut cenderung untuk tidak minat membaca kerana kurang sokongan dan galakan daripada guru. Okey, sekian daripada saya tentang punca murid tidak dapat membaca. Baiklah, di sini saya akan terangkan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah literasi bahasa ataupun dalam topik saya literasi membaca.
di mana yang pertama caranya adalah dengan meningkatkan akses kepada bahan bacaan yang lebih berkualiti. Contohnya menyediakan akses yang lebih mudah atau meluas kepada bahan bacaan yang pelbagai dan berkualiti, sama ada di perpustakaan sekolah atau melalui media digital. Dengan perkara ini, kita dapat membantu meningkatkan minat membaca seorang murid dan memperkembangkan kemahiran membaca dalam kalangan murid. Cara yang kedua adalah dengan memberikan latihan dan pembangunan kemahiran terhadap pengajaran seseorang guru, di mana guru ini perlu dilatih dengan mendekatkan pengajaran yang berkesan untuk meningkatkan kemahiran membaca seorang murid. Dengan penggunaan keadaan ini, pengajaran yang menarik seperti teknologi pendidikan, permainan pembelajaran atau pendekatan berasaskan projek dapat menarik minat seseorang murid untuk terus membaca. Dan cara yang ketiga adalah menggalakkan amalan membaca sejak dari kecil, di mana dengan membina tabiat membaca sejak usia kecil ini, kita dapat melalui program literasi yang melibatkan ibu bapa, masyarakat dan sekolah, di mana ibu bapa boleh menjadi contoh dalam amalan membaca, manakala sekolah pula boleh melaksanakan aktiviti membaca secara berkala untuk membina kemahiran membaca yang berterusan untuk seseorang murid itu mahir dalam bidang membaca. Jadi kawan-kawan, ada yang tertanya, literasi membaca ni dia ada peringkat ke? Jadi, jom saya jawabkan soalan anda. Ya, literasi membaca mempunyai 3 peringkat. Yang pertama, peringkat pra-bacaan. Dan yang kedua, peringkat mekanis. Dan yang ketiga, peringkat mentalis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara ataupun langkah untuk mengatasi masalah literasi bahasa seorang murid pada peringkat awal ataupun dengan kata lain pada peringkat pra-bacaan. Baiklah, apa itu pra-bacaan? Pra-bacaan ini adalah peringkat awal ataupun peringkat di mana murid-murid diberi pendedahan kepada guru untuk murid-murid ini mengenal ataupun mengecam sesuatu huruf ataupun suku kata sebelum mereka dapat memahami dan dapat membaca sesuatu perkataan. Baiklah, ini merupakan bahan bantu mengajar saya, di mana bahan ini berfungsi untuk mengenal pasti tahap pengecaman mata seseorang murid itu. Sebagai contoh, murid-murid dapat mengecam warna merah, kuning, hijau dan merah. Assalamualaikum Nazim. Waalaikumsalam. Apa dia cikgu? Saya ada benda nak bagi tahu awak ni. Apa dia? Saya nak awak camkan gambar-gambar ni dan awak eja satu-satu ni. Gambar ni ke cikgu? Ya, gambar ni. Oh. Ni gambar kereta cikgu. Betul tu. Gambar kereta ni warna orange cikgu. Orange? Bukan ke? Bukan. Oh. Kalau yang ni warna biru, betul tak? Yang tu warna biru. Oh. Boleh tak saya nak eja perkataan kasut cikgu? Boleh. Kasut ni dieja dengan B I Q U, betul tak? Salah tu. Lepas tu apa dia cikgu? Kalau pokok ni warna hijau. Pokok tu warna hijau. Gambar ni pula motosikal. Motosikal ni warna hijau, betul tak? Macam lain je. Tak apalah kalau macam tu. Cikgu ajarlah saya nanti. Nanti kamu datang kelas saya akan ajar awak. Okey. Baiklah, sini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk bermain bahan bantu mengajar saya ini.
setelah murid-murid dapat mengelaskan gambar-gambar berwarna ini dengan peranan warna yang sama, jadi murid-murid perlu membaca ayat ini, ayat penggunaan perkataan warna pada di sisi gambar ini. Contohnya, pisang itu warna kuning, katak itu warna hijau, jam itu warna biru, baju itu warna merah, katak itu warna hijau, pisang itu warna kuning. Jadi, kelebihan yang murid-murid dapat berdasarkan bahan baku mengajar saya ini adalah murid-murid yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti dan mengecam gambar-gambar yang berwarna dengan peranan warna yang sesuai. Dan yang kedua, murid-murid juga dapat mengetahui penggunaan perkataan yang berwarna, contohnya kuning, hijau ini dalam sesuatu ayat. Jadi yang kedua, peringkat mekanis. Jadi peringkat mekanis ni merupakan literasi membaca merujuk kepada tahap di mana seseorang individu mengembangkan kemahiran asas dan teknikal yang diperlukan untuk membaca dengan lancar dan betul. M-A-M-A N-A-N-A K-A-H Kah? Manakah? Jadi, hai semua. Jadi, inilah bahan bantu mengajar saya bagi peringkat mekanis. Jadi, ini merupakan segitiga eksplorasi. Saya namakan bahan bantu mengajar saya kerana ia mempunyai 2 permainan bagi 1 peringkat. Jadi, jom saya terangkan penggunaan bahan bantu mengajar saya. Baiklah. Macam mana nak bermain dengan bahan bantu mengajar saya ini ialah, jadi setiap murid perlu membuka sampul ini kerana ia mempunyai nombor. Okey. Contohnya begini, ia mempunyai perkataan nombor, manakala sampul di tepinya pula mempunyai digit nombor. Jadi, saya meminta untuk seorang murid bagi ke hadapan untuk bermain bersama bahan bantu mengajar saya ini. Jadi, murid-murid juga perlu membuat padanan yang betul mengikut pasangan masing-masing, iaitu di sini perkataan dan sini digit nombor berdasarkan padanan yang betul. Jadi, bahan yang saya sediakan ialah getah. Ini getahnya. Baiklah, saya tunjukkan contoh. Apabila saya bukakan pasul sampul ini, perkataan nombor 3. Jadi, saya perlu mencari di mana nombor 3. Baiklah, ini nombor 1, nombor 2. Nombor 3 di sini. Jadi, saya perlu padankan mereka berdua ini menggunakan getah. Di sini saya telah sediakan paku kertas. Jadi, mereka hanya perlu menyambungkan begini sahaja. Baiklah, jadi inilah jawapannya. Baiklah, jom kita pergi yang kedua. Kita tutup sampul yang pertama tadi. Jadi, kita buka sampul yang kedua. Baiklah, perkataan nombor 1. Jadi, jom tolong saya. Dekat mana nombor 1 ya? Baiklah, nombor 2. Oh, nombor 1 di sini. Okey, jom kita padankan menggunakan getah yang kedua. Jadi, saya letakkan di sini dan saya padankan di bawah. Jadi, betul kan jawapannya? Perkataan nombor 1 dengan digit nombor 1. Okey, jadi
jom kita jawab soalan yang terakhir. Okey, jom kita buka sekali lagi. Macam kita buka awal tadi. Baiklah, perkataan nombor 2. Jadi, nombor 3 kita telah buat. Nombor 1 pun dah buat. Jadi, mungkin ini jawapan dia kan? Nombor 2. Baiklah, jom kita padankan menggunakan getah yang terakhir. Okey, saya padankan. Baiklah. Okey, inilah jawapannya. Maksudnya, inilah aktiviti saya ini menerangkan tentang membuat padanan yang betul berdasarkan pasangan masing-masing. Jadi permainan yang kedua saya sediakan juga untuk peringkat mekanis ini ialah nama bagi bahagian kedua punya ini ialah eksplorasi pelangi. Jadi, jom saya terangkan macam mana kita nak bermain. Baiklah, di sini terdapat nama-nama bagi setiap warna dan di bawah sini merupakan sampul warna mengikut kategori masing-masing. Jadi, di sini terdapat cek kertas. Jadi, seorang murid perlu membuka satu. Murid-murid boleh memilih mereka mahu ambil yang mana satu. Kalau saya ambil daripada tepi ini dan saya mendapat perkataan biru. Jadi, saya perlu mencari di manakah sampul biru. Jadi, apabila murid telah menjumpai sampul warna biru, contohnya di sini. Jadi, murid-murid perlu meletakkan kad ini ke dalam sampul mereka. Okey, betul kan warna biru? Jadi, jom kita buat yang kedua. Baiklah, saya ambil merah jambu. Okey, saya dapat perkataan merah jambu. Jadi, murid-murid yang dapat perkataan ini harus mencari mana ya sampul yang berwarna merah jambu. Okey, saya cari. Ini ke? Bukan, ini ungu. Ini ke? Bukan juga. Ini hijau. Jadi, inilah merah jambu. Okey, jadi murid-murid perlu letakkan perkataan merah jambu ini ke dalam sampul yang mereka. Okey, baiklah. Selesai dua warna. Jadi, jom kita buat yang ketiga. Kamu semua nak pilih warna apa? Kalau saya pilih warna ungu sebab saya suka ungu. Okey. Sama seperti tadi juga, murid-murid yang mendapat perkataan ungu ini harus mencari di manakah sampul ungu. Okey, adakah ini? Bukan, ini sampul berwarna kuning. Jadi inilah yang berwarna ungu. Okey, jom kita letakkan. Okey, betul kan jawapannya? Okey, bagus. Okey, yang keempat, saya ambil warna kuning. Okay. Perkataan warna kuning. Jadi, mana satu sampul berwarna kuning? Kat sini ke? Ini biru kan? Kita dah letak tadi perkataan warna biru. Jangan lupa dekat sini ditulis warna kuning. Jadi, inilah sampul warna kuning. Lagi tinggal satu kawan-kawan. Iaitu warna hijau. Perkataan bagi warna hijau. Warna hijau. Okay. Jom. Sampul mana ya yang kita tak letak lagi perkataan ni? Semua dah letak kan? Tapi bukan semua. Satu ni yang kosong. Cuba teka warna apa? Hijau kan? Betul. Okay, jom kita letak warna hijau ni. Okay. Beginilah konsep bahan batu mengajar saya. Saya membentangkan ini untuk mengajar mereka tentang pengelasan warna bagi kategori-kategori yang betul. Jadi kamu semua dah tengok kan apa yang saya tunjuk, permainan-permainan yang saya sediakan untuk membantu murid dalam mengatasi masalah literasi membaca ini.
Jadi, antara kesan baik yang boleh saya dapati daripada bahan bantu mengajar saya ialah yang pertama, menggalakkan amalan berulang-ulang. Bahan interaktif yang memberikan maklum balas segera daripada murid boleh menggalakkan mereka untuk berlatih membaca dengan lebih kerap. Amalan berulang-ulang adalah penting untuk meningkatkan kemahiran decoding dan fluensi membaca. Contohnya, guru meminta pelajar mereka untuk menyebut huruf A, B, C. Jadi, apabila mereka sebut A, B, C mengikut panduan guru-guru mereka, sudah tentu mereka akan lebih fasih dalam melatih mulut mereka untuk menyebut dengan lebih lancar dan juga mahir dalam membaca. Di rakan-rakan, yang kedua pula ialah meningkatkan kefahaman visual. Jadi, bahan interaktif yang menggunakan visualisasi dan animasi dapat membantu murid memahami sesuatu konsep dalam membaca dengan lebih baik. Contohnya, animasi yang menunjukkan cara huruf-huruf membentuk perkataan dapat membantu mereka memahami proses tersebut. Contohnya, huruf I, huruf B dan huruf U. Jadi, apabila digabungkan, dapatlah terbentuknya perkataan ibu. Terakhir pula iaitu yang ketiga yang saya dapati daripada bahan bantu mengajar saya ialah meningkatkan pelibatan dan motivasi dalam diri murid-murid. Jadi, bahan belajar yang interaktif ni dia seperti permainan pendidikan, video dan aplikasi membaca dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Jadi, ini membolehkan meningkatkan minat dan motivasi murid untuk belajar membaca. Jadi, untuk pengetahuan kamu semua, bahan bantu mengajar ini tidak semestinya dalam bentuk digital untuk lebih menarik minat murid, tetapi kita juga boleh menggunakan gaya fizikal untuk menarik minat mereka. Kerana apa? Kerana majoriti murid-murid sekarang mereka lebih cenderung untuk memegang dan menyentuh sesuatu bagi melihat apa yang mereka belajar, apa yang mereka mampu suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan kemahiran membaca dalam peringkat mentalis. Peringkat mentalis literasi membaca merujuk kepada tahap pemikiran dalam proses membaca yang merangkumi 3 peringkat utama. Yang pertama dipanggil sebagai decoding, di mana pembaca mengenal huruf dan mengeja perkataan tanpa memahami makna sebenarnya ayat tersebut. Seterusnya, peringkat pemahaman berlaku apabila pembaca mampu memahami makna ayat tersebut, idea utama dalam teks. Akhir sekali, peringkat yang terakhir atau ketiga ialah peringkat kritis dan relevan. Membolehkan pembaca menilai, mentafsir dan membuat kesimpulan terhadap makna tersirat dalam bahan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Untuk kelas hari ini, cikgu ini sama serta menjawab soalan yang ada pada kertas cikgu berikan. Maksud tersirat ayat ini, Aisyah selalu membantu neneknya tanpa disuruh. Apa ya maksud dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar kamu semua tentang makna tersirat dalam sesuatu ayat. Okey. Pernah tengok tak ayat ini? Ya, ayat ini ialah ayat yang kamu semua tadi tak faham macam mana nak cari makna tersirat dalam ayat ini. Okay, cikgu baca ya. Aisyah selalu membantu neneknya tanpa disuruh. Okey. Macam mana kita nak tahu maksud tersirat dalam sesuatu ayat? Maksud tersirat dalam sesuatu ayat ialah sesuatu perkataan yang tidak ditunjuk dalam ayat tetapi mempunyai makna juga. Okey. Contoh ayat tadi ialah makna tersiratnya ialah Aisyah seorang cucu yang bertanggungjawab. Kerana apa? Kerana dia selalu membantu neneknya tanpa disuruh. Okey, jadi
Warna oranye, cikgu. Warna orange. Okey. Buka ya. Okey. Warna orange. Okey, dekat sini ayatnya ialah Ali selalu membantu neneknya menyiram pokok bunga setiap petang. Okey. Jadi, ini untuk ayat yang pertama kamu semua dapat. Okey, kita tampal kat depan dia. Okey, jadi cikgu letak. Tak ada nombor. Okey, ini. Ambil ayat ni sampai dekat ayat sekarang kamu semua kena pilih warna kertas warna sapu surat dan sama dengan warna kertas ni. Okey, apa warna kertas ni? Orange. Okey, jadi sapu surat warna? Orange. Okey, pandai. Okey, kita buka sapu surat yang pertama ya. Baik, cikgu. Dalam ni ada dua kertas yang di mana kamu semua perlu memilih apa maksud tersirat dalam ayat ini. Apa ya? Okey, yang pertama cikgu bagi tick kasih sayang terhadap keluarga. Yang kedua, sikap malas bekerja. Okey, apa pilihannya? A atau B? Boleh tak saya nak baca ayat tu? Boleh? Ali selalu membantu neneknya menyiram pokok bunga setiap petang. Jadi saya rasa sebab nenek tu kan ahli keluarga. Semestinya lah kasih sayang terhadap keluarga. Betul, pandai. Jadi cikgu tambah kat sini ya. Saya fahamlah cikgu, senangnya. Kan, jadinya untuk ayat ini, Ali selalu membantu neneknya menyiram pokok bunga setiap petang. Maknanya tersiratnya adalah kasih sayang terhadap keluarga. Nak main lagi tak? Nak. Kita main satu lagi ya. Okey, cikgu. Okey. Kat sini ada 4 warna lagi. Nak warna apa? Merah jambu. Warna jambu. Okey. Kita buka ya. Okey. Setiap pagi, Hadi akan memastikan bilik tidurnya kemas sebelum ke sekolah. Okey, cikgu tampal dulu. Okey, cikgu. Okey, macam tadi kita main. Okey, apa warna kertas ni? Merah jambu lah, cikgu. Okey, jadi sapu suratnya warna? Merah jambu. Pandai. Okey, kat sini macam tadi. Kita ada 2 kertas yang kamu kena pilih. Okey, cikgu. Yang pertama, sikap cuan. Sikap A, cuan. Sikap cuan. Okey. Yang kedua, C, sikap bertanggungjawab. Okey, mana pilihan jawapan daripada ayat yang kedua? Sikap cuai ke, cikgu? Sikap cuan, dekat mana kita lihat sebagai sikap cuan? Okey, kita tengok ya. Okey. Dia kata, setiap pagi Hadi akan memastikan bilik tidurnya kemas sebelum ke sekolah. Kemas sebelum ke sekolah itu sikap yang Bertanggungjawab lah. okey, jadinya jawapannya adalah Sikap bertanggungjawab. pandai. Betul ke? Yeay. Pandailah cikgu ni. Okey, boleh kat sini ya. Okey, jadi selesai sudah permainan kotak di sebalik kata. Cikgu nampak kamu semua dah faham ni bagaimana cara untuk mencari maksud tersirat dalam satu ayat. Betul tak? Betul, cikgu. Saya sangat faham. Sebelum ni saya tak faham pun. Tapi sekarang lepas belajar dengan cikgu, saya faham sangat-sangat. Okey, jadi sekian untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, jadi sekarang kita akan bincangkan
terletak di sebalik katil ini. Okey, walaupun permainan ini terlihat seperti menarik, namun setiap sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Okey, kelebihan yang pertama, interaktif dan menyeronokkan. Murid lebih berminat belajar kerana aktiviti berbentuk permainan seperti mencari jawapan. Yang kedua, boleh digunakan beberapa kali. Okey, watak permainan ni kan boleh digunakan banyak kali. Contoh untuk cikgu pada hari ini, kalau kamu belum faham, cikgu juga boleh gunakan untuk keesokan hari. Okey, dan kekurangannya pula, yang pertama, mudah rosak. Okey, bukan dibuat daripada kertas dan kotak, jadinya mudah untuk rosak. Kerana kalau seandainya terkena air pun, ianya akan rosak. Okay. Dan yang kedua, perlu pemantauan guru. Kalau cikgu terus bagi kamu semua permainan ni, mungkin kamu semua tak faham macam mana cara untuk bermain permainan ini. Jadi, cikgu yang perlu mengajarkan kamu semua cara bermain permainan ini sehingga kamu dapat memahaminya dan dapat memahami makna tersirat